Macam tak percaya tengah-tengah kawasan Dato' On dengan Setia Indah ni ada pot lauk kampung yang sedap gila. Tapi harga dia masih mampu makan hari-hari. Inilah dia, Mok Chu Kitchen JB. Pot favourite geng office dan family kalau waktu lunch. Masuk je terus rasa tenang. Kedai bersih, dekor simple tapi cantik. Siap ada lagu jazz sambil makan. Dekat sini semua menu nasi dikukus. Tu yang buat rasa dia lain. Nasi dia lembut, wangi dan kekal panas walaupun dah lama hidang. Antara menu yang wajib try, nasi ayam panggang 4 rasa. Luar dia garing tapi isi lembut berjus. Setiap gigitan ada rasa manis, masin, pedas dan sedikit smoky. Memang lain daripada ayam bakar biasa. Kalau suka kuah pedas, kena try asam pedas Mok Chu. Kuah dia pekat, masam, pedas, cukup ngam. Tak hairanlah orang kata Mok Chu Kitchen JB ni pilihan utama untuk area Dato' On dan Setia Indah. Lokasi dia dekat Taman Setia Indah, Johor Bahru. Senang je nak cari. Parking pun luas. So kalau kau tengah scroll nak cari pot lunch sedap, next time datang Mok Chu Kitchen JB. Sebab lauk kampung dia ni dah selalu makan pun tetap tak bosan. Bonus untuk korang yang nak buat event, Mok Chu Kitchen JB juga terima tempahan mini catering untuk majlis tunang, kenduri, jamuan pejabat atau apa-apa event. Minimum order 50 packs, harga ikut menu pilihan korang. Nak tahu lebih lanjut atau nak buka catering, boleh terus contact Mok Chu Kitchen JB.